Ramai orang cakap sekarang ni martial art tradisional ni macam dah tak relevan sangat dah. Sebab apa? Sebab tak nampak dekat dalam cage, tak nampak dekat dalam ring. Tak ada pula yang masuk One Championship ke UFC ke, tak ada. Terus dorang semua cop martial art tradisional ni dah tak relevan. Tapi pada pendapat aku, martial art tu bukannya dia tak relevan, tapi orang yang praktiskan dia tu tak nak evolve. Masih lagi guna benda-benda yang dah 100 tahun lepas punya barang. Dia bawa lagi pada zaman teknologi yang laju sangat ni. Tapi korang jangan lupa, even macam MMA pun asalnya pun daripada martial art tradisional juga. Tanpa martial art tradisional, MMA pun aku rasa tak wujud kot. Cuma beza dia, MMA dia evolve, tapi martial art tradisional sebaliknya. Jadi bagi aku traditional martial art ni dia bukanlah lemah, tapi orang yang belajar tu tak nak evolve. Ramai yang berhenti sebab diorang ingat diorang dah kuat. Jadi soalan aku, patut ke martial art traditional ni evolve ataupun kekalkan kesenian dia ikut zaman dulu-dulu? Cuba korang komen kat bawah.